Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami ingin berkongsi mengenai bantuan baucar buku RM150 mahasiswa anak Perak tahun 2026 yang kini masih dibuka untuk permohonan sehingga 30 Jun 2026. Bantuan ini diberikan kepada pelajar IPT yang layak bagi membantu membeli bahan pembelajaran dan keperluan akademik sepanjang pengajian. Antara syarat kelayakan permohonan ialah pemohon mestilah anak kelahiran negeri Perak atau telah bermastautin di Perak sekurang-kurangnya 10 tahun. Selain itu, pemohon juga mestilah merupakan pelajar aktif di institusi pengajian tinggi awam atau swasta yang diiktiraf JPA dan MQA termasuk politeknik serta kursus profesional. Permohonan terbuka kepada pelajar diploma, ijazah sarjana muda, master dan juga PhD sama ada sepenuh masa ataupun separuh masa. Pendapatan isi rumah pula tidak melebihi RM7,500 sebulan berdasarkan gaji pokok. Pelajar juga mestilah masih aktif belajar dan bukan dalam status tangguh, gantung, berhenti atau tarik diri daripada pengajian. Untuk membuat permohonan, pemohon perlu menyediakan beberapa dokumen penting seperti salinan kad pengenalan pelajar dan ibu bapa atau penjaga, surat tawaran belajar, dokumen pengesahan bermastautin jika bukan anak Perak, serta slip gaji atau penyata pendapatan isi rumah. Semua dokumen perlu dimuat naik dalam format PDF semasa permohonan dibuat secara online. Cara memohon pula sangat mudah. Pemohon hanya perlu masuk ke portal rasmi EHEYNS Perak, daftar akaun, isi maklumat yang diperlukan dan muat naik semua dokumen sokongan sebelum menghantar permohonan. Selepas selesai permohonan online, beberapa dokumen asal yang diperlukan juga perlu dihantar ke pejabat berkaitan melalui pos atau serahan kaunter. Kami sarankan semua pemohon membaca syarat lengkap terlebih dahulu sebelum membuat permohonan bagi mengelakkan permohonan ditolak akibat dokumen tidak lengkap. Pautan rasmi permohonan kami sertakan di ruangan deskripsi video. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua mahasiswa anak Perak yang memerlukan bantuan ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa kongsikan video ini kepada rakan-rakan lain.